Kita nak buat air asam Besi Utara, Utara Kedah, Perlis, Penang, Perak Utara. Jadi saya dah sediakan bahan-bahannya, iaitu air asam Jawa, perahan air asam Jawa, sos tomato, sos cili, kicap masin dan juga belacan, dan juga bahan-bahan yang utama lah, bawang besar, buah tomato dan juga cili merah. Okey, kita dah perah. Sekarang kita masukkan sos tomato dulu lah. Lebih kurang dalam 3 sudu, 4 sudu macam tu lah. Okey. Biasanya kalau di kawasan utara kita guna sos tomato di jenis Del Monte, dia ada rasa masam sikit lah. Di sini tak ada, kita guna mana yang ada lah. Okey. Kan kita masuk sos cili. Sos cili lah. Hari ni kita guna sos cili mudim pedas. Jadi kita tak perlu letak cili api lah. Kalau sos lain tak boleh? Sos lain boleh, tapi sos cili lah. Setengah dia bubuh. Dia blend cili api tu sikit. Jadi masuk dalam ni. Ini lambat sikit lah. Salurannya kecil. Saya guna lebih kurang dalam 2-3 sudu jugalah. Untuk bawang kalau lebih kurang dalam 6 biji yang saya sederhana. Okey. Dan kita masukkan kicap masin lah. Jadi dalam ni kita tak perlu masukkan garam lah. Kita cuma perisakan dengan kicap masin. Ada. Biasa kalau ni dia orang masukkan kicap masin yang dalam botol plastik tu, yang lebih cair lagi. Yang ni kurang cair lah. Kicap masin je lah. Kicap masin lah. Light soya sauce. Jadi lepas ni tak perlulah nak masukkan garam lagi. Abang tak pakai baju orang ni. Abang terlupa ke? Buat kerja. Okey. Buka belacan, dah buka. Ambil separuh. Patahkan buka dua. Ni sikit. Okey, belacan ni biasanya kena bakar dulu je kan? Belacan ni saya beli yang dah bakar. Jadi kita tak perlu nak bakar lagi lah. Kalau kita nak bakar lagi pun boleh. Nak goreng-goreng pun boleh. Jadi kita hancurkan lah. Nak lama sikit ke? Tak. Okey kan? Dah. Kalau banyak kan nanti bau nak belacan ni. Sebab dia dah bakar lama. Jadi dia lihat kalau kita baru bakar senang hancur. Kena hancurkan dulu. Baik ada backup. Tiga boleh kan? Bagi tak. Lepas kita dah sebatikan semua bahan-bahan tadi, kita akan masukkan dia punya bahan utama lah, iaitu buah tomato, cili merah dan juga bawang besar yang dah dipotong nipis lah. Mula-mula kita masukkan bawang dulu, sebab bawang ni dia keras, senang kita nak gaul lah. Tomato tu last sekali lah, supaya kita gaul-gaul tak perlu kuat sangat lah, sebab nanti dia hancur. Habis bawang. Ini cili ni kalau ikut pada orang yang nak makan lah. Kalau dia rasa nak pedas-pedas, boleh bubur cili api lah. Bubur cili api sikit. Okey, kita gaul dulu. Sikit je. Kena Habis kan? Bubur bawang ya. Bawang habis dah? Ada dah. Dah. Bawang 4 biji lagi lah. Bawang lah tadi banyak sangat kuah dia. Okey. Berapa biji ni je? 4. 4. Buah rojak. Kita akan masukkan last sekali lah, masukkan buah tomato lah.
yang kita ricik-ricikkan halus-halus nipis-nipis. Okey. Gaul lah. Gaul saja, jangan kita ramah-ramah, nanti dia hancur. Okey, sekarang dah sepasti ni kira okey lah. Okay, gula masukkan sikit. Oh, tak tahan dengan saya. Okey, kita masukkan gula sikit lah. Dah mahal lah, sudu tak ada. Ini emergency. Oh, dah. Allahu Akbar. Manis lah kan, tak sedap. Itu yang lakukan, tapi kita guna trik bos. Bos kata kan kada manis laku lah. Masalahnya terjatuh pula gula. Tak ada berlaku kan? Cerita seniman hujan lapuk. Garam. Assalamualaikum. Saya Cikgu Rafa dekat mana Pasir Salak. Sedang dari kursus BMK. Jadi hari ni kami buat jamuan aja. Saya buat air asam versi utara. Terima kasih. Okey.